mana Imam Abu Bakar bin Tahir yang pernah Buya sebutkan pada antum, disebutkan kata-kata beliau di dalam Asy-Syifa' bi Ta'rif Huquqil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah zayyana Muhammadan bi zinatir rahmah. Allah Subhanahu wa taala menghias Nabi Muhammad itu dengan hiasan rahmah. Fakana kaunuhu rahmah. Kejadian beliau itu sendiri rahmah. Kemudiannya wa jami'u syama'ilihi wa sifatihi rahmatan 'alal khalqi. Dan seluruh syama'il. Apa beza syama'il dengan sifat? Syama'il itu lebih kepada sesuatu ma yumayyizu an-nas fi ittiba' wal khuluq. Maka bila kita belajar sifat-sifat Nabi, bila kita belajar syama'il, maksudnya kita nak belajar, kita nampak apa bezanya akhlaknya Rasulullah dengan apa yang kita ada. Maka kita tak nak berbeza dengan Nabi. Kita kalau boleh nak sama macam Nabi pada akhlaknya, pada khuluknya, pada sajiahnya. Manakala sifat itu lebih a'am, masuk semua sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Kerana itu tiba-tiba Imam Abu Bakar bin Tahir menyebutkan, faman asabahu syai'un min hadhihi rahmah, ataupun faman asabahu syai'un min rahmatihi fahuwa naji fid darain min kulli makruhin, iaitu dia akan selamat di dalam dunia dan akhirat siapa dapat sedikit saja daripada rahmah dia, rahmah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bila belajar kitab Syama'il, mempelajari sifatnya Syama'il, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan rahmah. Sikit saja kita dapat daripada rahmah itu. Fahuwa naji fid dunya wal akhirah min kulli makruhin wal wasilu fihima ila kulli mahbubin. Dan dia akan sampai kepada di dalam dunia dan akhirat kepada setiap yang dikehendaki dan disukainya. Kita nak selamat, kita nak redha Allah, kita nak apa berlaku, dapat berlaku di dunia dan di akhirat. Kemudiannya dibacakan ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudiannya menyebutkan fakana hayatuhu rahmah wa mamatuhu rahmah, hidup Nabi rahmah, wabi wafat pun rahmah lil ummah. Maka kerana itulah kita nak menunjukkan pada Allah usaha kita yang tidak memberi bekas ini, bahawa kita nak sangat ya Allah. Mudah-mudahan bila kita belajar nanti, Allah campakkan rasa cinta yang hubban sadiqan dan membawa kita kepada bermimpi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insya-Allah.